balas dendam kat Lokman? Sebab Lokman dah sakitkan adik Rina. adik Rina je pun, bukan Rina. Jangan main-main Rina kan kakak yang baik. Kakak baik. So Rina nak Kakak yang baik takkan berani tikam belakang demi Lokman Musa. Ini bos yang suruh, bukan aku yang nak. Ya, tapi dari lubuk hati nak ke tak? Dari lubuk hati tak nak. Ya. Ya. Demi menjaga hati Aisyah dia cakap tak nak. Lokman, dia adalah pembalasan. Tengok dah sebut betul-betul. Pembalasan? Ya. Dia adalah pembalasan denda sebab Lokman dah sakitkan Aisyah. Okey. Boleh terima tak? Okey. Dan Kalaulah pembalasan dendam Rina terhadap Lokman ni boleh mengubahkan hati Rina supaya dengan Lokman sanggup. Dan ni adalah amarah keras supaya Lokman tak goda Rina. Kalau Rina yang goda Sebab Lokman? Rina tak nak tersakiti. Kalau Rina goda Lokman macam mana? Tak ada kejadahnya Rina Ya nak ke? goda Lokman. Okey, kita tengok. Okey. Okey. Apa ni goda? Kenapa? Apa ni Lokman kenyip-kenyip rasa mata? Mana? Tu kenyip Lokman mata. rasa- Mana kejadah kau ni kelip mata? Dia kenyip mata kat Lokman ni. Lokman rasa? Guys, tengok dia kenyip mata. Lokman rasa Rina akan ngorak Lokman ke? Lokman rasa Rina akan goda Lokman ke? Kita tengok kehadapan macam mana. Okey. Ni selama-lamanya ada 6 bulan lagi ni.